kumpul duit beli rumah pertama? Satu soalan penting. Patut simpan duit ataupun simpan emas? Ramai lagi yang masih belum sedar. Simpan duit RM40,000 dalam 5 tahun belum tentu lagi cukup untuk dijadikan sebagai deposit rumah. Sebab apa? Duit semakin susut nilai dia dan rumah pula semakin lama semakin mahal setiap tahun. Jadi simpan RM40,000 hari ini, tapi bila tiba masa nak beli rumah, harganya mungkin dah naik. Akhirnya simpanan tadi pun tak cukup untuk cover deposit. Sekarang, bandingkan dengan simpanan emas. Anda tetapkan matlamat nak simpan 100 gram emas dalam masa 5 tahun. Hari ini, 100 gram emas ini bernilai lebih kurang RM50,000. Dan emas ini nilainya naik sekitar 8 ke 10% setahun. Selari dengan inflasi dan juga kenaikan harga rumah. Apa maksudnya? Simpan 100 gram emas hari ini dan 5 tahun akan datang, nilai 100 gram itu masih lagi cukup ataupun lebih untuk bayaran deposit rumah RM400,000 tadi. Sebab emas ini jaga kuasa beli kita. Duit makin jatuh, tapi emas kekal bernilai. Nak bermula? Mudah sahaja. Jangan tunggu duit anda susut. Kalau matlamat nak beli rumah, simpan emas lebih selamat dan bijak. Tuan-puan boleh tengok pin video tutorial di profil saya. InsyaAllah saya akan bantu sebaiknya.